Weh, level truck ni bapak gila sharp tu. Dengar macam overclaim kan? Let lu, dengar lu. Biar aku terangkan. Lens ni autofocus dengan sharpness memang melazatkan lah kalau korang tanya aku. Lepas tu bapak ringan tu 370 gram je. Kalau dengan A7S3 ke dengan A7 Mark 4 ke, memang automatic jadi compact setup lah. Kalau korang guna dekat crop body dapat around 82mm macam tu. Untuk video aku nak sentuh sikit. Untuk video autofocus dia mic dengan quiet STM focus motor. So untuk shooting quiet place without mic sangat-sangat usable lah. Photo wise biasanya user nak tengok macam bokeh texture dia kan. Dari personal perspektif aku memang clean lah daripada onion ring, ataupun boleh cakap tak busy sangat lah. Focus breeding aku nak sentuh juga sebab aku rasa macam focus breeding ni penting juga lah untuk orang yang videographer lagi-lagi macam aku juga kan. Dengan f1.8 kalau korang tanya aku, so far tak visible dan dia sangat-sangat usable lah. Tapi aku tak tahulah orang lain macam mana. Focus distance dia smart. 0.43mm memang rapat gila mat. Main gila. Untuk lens quality dia datang dengan HD nano multi-layer coating. Aku tahu korang tak faham kan. Sama lah. Tapi to be honest dengan korang, one of the best and clean lens lah. Dia ada klik aperture, AF, MF toggles, dan dia ada satu custom button. Lens ni dia macam ni lah. Kalau korang nak bawa untuk outing, lepas tu korang nak gunakan dia as a compact setup dengan korang punya kamera for example, quite affordable lah kalau korang tanya aku untuk quality yang macam ni. Obviously aku sangat-sangat lah recommend this Viltrox 55mm f1.8 Evo lens daripada Viltrox. Korang kena try sendiri lah kalau korang tak percaya.